Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustazah Nurliana binti Syamsuddin selaku pensyarah sarana ibu bapa sekolah dalam pendidikan. Baiklah, pada hari ini kami dari kumpulan 4 ingin menggosipkan sedikit tentang prestasi semasa kami, apa yang dah dicapai, apa yang tengah diusahakan dan apa perancangan kami untuk masa terdekat. Terdapat isi kandungan iaitu prestasi akademik, aktiviti co-curriculum, sikap dan disiplin diri serta harapan dan perancangan masa depan. Yang pertama, subjek yang paling cemerlang dan kenapa minat? Subjek yang saya paling cemerlang ialah Bahasa Melayu. Saya memang minat sangat dengan subjek ini sebab saya suka membaca cerpen dan tulis karangan. Tambahan pula, cikgu Bahasa Melayu saya memang sportif dan selalu beri dorongan. Jadi, bila belajar tu rasa seronok, tak rasa terbeban langsung. Yang kedua, subjek yang mencabar dan cara perbaiki. Kalau nak cakap pasal subjek yang mencabar pula, bagi saya, matematik memang paling mencabar. Mula-mula tu, memang pening nak fahamkan konsep, especially bila masuk topik yang banyak formula. Tapi, saya tak putus asa, saya banyak buat latihan, tambahan dan selalu tanya cikgu sampai faham. Alhamdulillah, lama-lama makin okey. Yang ketiga, contoh pencapaian. Antara pencapaian yang saya bangga ialah masa dapat markah lebih 90 dalam Bahasa Melayu dan pernah juga dapat tempat pertama dalam kelas. Yang paling best, saya pernah terima anugerah pelajar terbaik subjek Bahasa Melayu masa akhir tahun. Rasa berbaloi sangat dengan usaha saya selama ini. Dimulai kehadiran ke sekolah. Yang pertama, sentiasa hadir ke sekolah. Murid perlu berusaha untuk ke sekolah setiap hari tanpa gagal. Yang kedua, menempati masa. Mengikut jadual yang ditetapkan, murid perlu hadir ke sekolah tepat pada waktunya. Contohnya kalau dekat jadual tu tulis pukul 7, bermakna sebelum pukul 7 tu murid dah kena siap-siap lah untuk pergi ke sekolah, barulah masa tu tak membazir. Yang ketiga, mengemukakan alasan jika tidak hadir. Sekiranya tidak dapat hadir ke sekolah, murid perlu memberikan dokumen sokongan seperti sijil sakit. Membahagikan masa antara belajar dan rehat. Yang pertama, mengutamakan jadual harian yang seimbang, iaitu menyusun masa waktu belajar dan rehat dengan bijak. Yang kedua, memberi keutamaan kepada masa belajar, menjadikan waktu belajar sebagai keutamaan utama sebelum peperiksaan atau tugasan penting. Yang ketiga, mengambil masa rehat yang mencukupi, kerana rehat yang cukup membantu meningkatkan daya tumpuan pembelajaran. Usaha memperbaiki diri. Yang pertama, mempunyai matlamat yang jelas dengan menetapkan matlamat peribadi akademik sebagai panduan untuk terus maju. Nombor 2, mengelakkan sikap negatif dengan menjauhi tabiat buruk seperti suka bertangguh, malas atau cepat putus asa. Yang ketiga, rajin bertanya dan mencari ilmu. Kita perlu menanam sikap tidak malu untuk bertanya akan sesuatu perkara dan sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan. Dan perancangan masa depan. Matlamat akademik. Mendapat keputusan semua A dalam peperiksaan, menguasai kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis serta mengira, menjadi pelajar yang cemerlang dan aktif di sekolah, menguasai kemahiran abad ke-21 iaitu komunikasi, kolaborasi, pemikiran kreatif. Seterusnya, impian jangka panjang. Semua orang mesti ada impian kan? Antara ingin menjadi doktor, jurutera, guru, peguam, polis, bomber, suri rumah. Suri rumah tu pun salah satu impiannya. Okey. Seterusnya, membantu masyarakat dan membalas jasa ibu bapa. Okey. Membantu masyarakat seperti menderma, ada gelandangan, kita bantu agihkan makanan, bagi uang. Itu adalah salah satu impian yang baik, Masya Allah. Okay, membalas jasa ibu bapa. Kita sebagai anak, bila dah berjaya, kita naklah membalas jasa ibu bapa. Siapalah nak jaga ibu bapa kita kalau bukan kita sendiri. Okey? Menjadi warga negara yang berguna dan beretika. Zaman sekarang memang susah untuk mencari orang yang beretika dan berakhlak mulia.
Jadi, kamu hendaklah menjadi seseorang orang yang beretika serta berakhlak, menunjukkan kepribadian mulia seorang Muslim, menyumbang kepada pembangunan negara dan dapat membanggakan negara dengan kecerdasan anda. Saya aktif dalam aktiviti kokurikulum seperti dalam kelab bola jaring sekolah. Seterusnya, peranan yang pernah dipegang oleh saya ialah saya telah memegang jawatan sebagai setiausaha dalam kelab bola jaring. Dan antara tugas saya sewaktu menjadi setiausaha ialah mencatat minat mesyuarat, menyusun jadual latihan serta membantu merancang aktiviti kelab. Satu pengalaman yang sangat bermakna dan mencabar. Dalam sukan bola jaring, saya telah diberi kepercayaan untuk memainkan pelbagai posisi penting seperti goalkeeper, goal shooter dan goal attack. Dalam beberapa perlawanan peringkat sekolah dan daerah, pengalaman ini mengajar saya tentang kepelbagaian peranan, semangat berpasukan dan kecekapan dalam membuat keputusan semasa permainan berlangsung.